Dan kita tengok laporan sekretaris yang saya baca lebih kurang sedikit ya. Isu utama ialah dibuli secara berterusan dan alat yang digunakan penilaian, sekretaris menggunakan kesan daripada daripada emosi dan juga efektif domain ataupun tingkah laku. Dia menggunakan alat pengukuran Strength Difficulty Questionnaire, laporan kendiri dalam versi bahasa Melayu, CES, Columbia Society Severity Rating Scale. Jadi dia menggunakan August Bullying Questionnaire. Jadi agaknya very comprehensive lah digunakan. Apa dapatan dia? Dapatan dia kita tengok ialah nombor 1, Strength and Difficulties. Skor yang tengah tinggi simptom emosi pada berlaku pada adik kita. Mana? Jadi daripada tingkah laku daripada rakan sebaya. Yang keduanya, skor 35, lebih cut off 27 saja. Dia dah skor 35, menandakan selalu bagi item itu masalah bagi dia. Mana konsisten dia punya pressure dia. Yang ketiganya ialah mendedahkan idea diri tahap 1. Dah ada ciri-ciri diri tahap 1. Mana dia kalau kita pergi kanser tahap 4 tu bahaya kan. Yang tahap 1 dah ada. Jadi kita be too careful. Yang seterusnya ialah kekerapan terlalu tinggi dibuli, terutama ejekan verbal ataupun cakap-cakap lah verbal, ejekan secara verbal dengan menyertakan fitnah, dan juga ialah pengasingan sosial, cuba diasingkan, segregation of the social. Merasa mereka ini merasa tidak disokong oleh kawan-kawan, jadi dia rasa dia keseorangan, tidak ada apa yang memberi perhatian. Pemerhatian klinikal mengatakan bahawa kelihatan adik ini ialah pendiam, murung sepanjang masa. Konteks mata terhad dan kekal bekerjasama. Dia terhad tetapi dia kekal bekerjasama dengan sekretari. Nampaknya sedih dan menceritakan yang dia rasa ibu bapa dia tak kisahkan dia. Sebab cikgu tak kisah, dia pun kaitkan ibu bapa. Jadi ibu bapa jadi mangsa di sini. Implication dia, dia berhajat untuk, dalam kepala dia nak pindah sekolah. Tak boleh lagi duduk di satu tempat. Dan saya rasa dia ni baru saja yang pindah daripada masa 3-4 bulan baru kan. Jadi dah rasa tak selamat. Seterusnya ialah kemurungan. Dipanggil ialah kemurungan yang berlarutan, berpanjangan. Kalau kita nak tengok dia ni ialah, kalau dalam erti psikologi dipanggil dia ni dalam tahap Z code. Apa cadangan dia? Mulakan psikoterapi individu, contohnya CBT, untuk mengurangkan kemurungan dan memerlukan kaunseling yang cepat mungkin. Jadi mungkin boleh berhubung dengan pihak sekolah ataupun kaunselor yang volunteer untuk nak membaik pulih emosi. Bangunkan plan keselamatan bersama klien dan ibunya. Macam mana nak fikirkan keselamatan terhadap kanak-kanak ini atau adik ini bersama ibunya. Jadi psycho deduction juga kepada klien dan keluarga tentang buli. Mana kena bagi jugalah, bukan saja adik ni, keluarga dia pun kena beri pendedahan juga tentang psycho deduction, kemurungan dan strategi daya tindak. Untuk pihak sekolah pula, aktifkan prosedur anti-bully sekolah, dipantau dinamik dari kelas. Jadi rasa ini ialah bolehlah berhubung dengan sekolah, dan saya rasa pihak PPIM perlu membuat sesuatu dengan sekolah, sebab tak boleh dia bersendirian. Sebab apabila kita tengok aduan telah berlaku tetapi tidak ada tu, galakkan kesedaran guru dan intervensi segera apabila insiden berlaku. Jadi ini yang maknanya ialah guru lah di sini. Dan sistem sokongan rakan sebaya juga perlu daripada guru yang menggerakkannya kalau nak kekal pada sekolah yang sama. Jadi saya selalu berkatakan bahawa, dan kajian telah pun dibuat, kita tengok ialah kualiti peribadi murid-murid atau pelajar bermula dengan guru. Kualiti akademik bermula dengan guru. Kualiti co-akademik bermula dengan guru. Dan kualiti ialah co-curriculum bermula dengan guru. Maknanya the whole process of the development of human being dekat sekolah ialah guru.
Jadi patutlah guru mempunyai roh guru yang sempurna. Jadi itulah yang kesimpulannya, penilaian menunjukkan adik ni telah dikenakan tekanan psikologi yang begitu tinggi, hebat. Sebab tu dia melukis tu ialah sebagai dia punya akibatnya, cita rasa dia. Dan simptom kemurungan yang ke arah nak ini bahaya. Jadi maknanya saya rasa ini kita selaku persatuan ibu bapa dan juga masyarakat patut bantu bersama menyelesaikan masalah ini. Kita bagi very fokus kepada sekolah.